Pernah terfikir tak kalau bumi yang kita pijak ni sebenarnya berongga, dan dalam perut bumi tu ada dunia lain yang manusia tak pernah nampak? Sebenarnya ada satu teori lama yang dipanggil Hollow Earth, atau bahasa Melayunya kita panggil bumi berongga. Idea ni simple je. Bahan dekat dalam bumi tu bukan pejal tapi kosong. Kira macam ada ruang besar dekat dalam bumi tu. Siap ada matahari kecil, ada lautan, kira macam ada dunia lain lah dekat dalam bumi tu. Teori ni muncul sejak tahun 16,000 bila ada seorang saintis tu, tak silap saya nama dia Edmund Halley. Dia bagi tahu dekat dalam bumi ni ada beberapa lapisan kosong. Lepas tu ada juga orang lain kata dekat kutub utara dengan kutub selatan tu ada pintu nak masuk ke dalam perut bumi. Siap ada yang percaya tempat tu dipanggil Agartha, satu dunia misteri yang ada teknologi lagi maju daripada teknologi manusia sekarang ni. Tapi bila masuk bab sains moden, semua ni tak lepas. Kira macam tak masuk akal. Data gempa bumi menunjukkan dalam bumi ni sebenarnya padat, ada mantle, teras besi, bukan rongga kosong. Satelit pun dah imbas seluruh permukaan bumi. Tak ada apa pun lubang besar dekat dalam bumi tu yang bawa kepada dunia lain. Tapi persoalan dia, kenapa teori ni hidup sampai sekarang? Sebabnya manusia ni suka benda yang misteri, dan selagi kita tak boleh tengok dengan mata kita sendiri apa yang ada dalam bumi, benda ni akan terus dipersoalkan. Apa sebenarnya yang ada dekat dalam bumi ni?